Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton saluran Bantuan MY, saluran yang menyampaikan maklumat terkini, sahih dan ringkas berkaitan bantuan kerajaan, kebajikan rakyat serta info penting untuk semua penerima di Malaysia. Dalam video kali ini, kita akan kongsikan satu berita yang sangat dinanti-nantikan khususnya oleh golongan bujang, warga emas dan juga isi rumah yang layak menerima sumbangan asas rahmah atau SARA. Untuk makluman semua, penantian tersebut akan berakhir bermula 1 Februari 2026 yang jatuh pada hari Ahad. Pada tarikh ini, kemasukan SARA bulanan akan mula dikreditkan kepada semua penerima yang layak di bawah sumbangan tunai rahmah. Semua kategori penerima yang terlibat termasuk golongan bujang, isi rumah dan warga emas akan menerima kemasukan bermula tarikh tersebut tanpa pengecualian. Bagi golongan bujang, kemasukan SARA akan diterima secara bulanan bermula 1 Februari 2026 dan akan diteruskan setiap bulan pada tarikh yang sama sehingga pembayaran terakhir pada bulan Disember. Penerima boleh membuat semakan kemasukan dan baki kredit melalui saluran rasmi, sama ada menggunakan laman web MyKasih, aplikasi MyKasih atau portal semakan SARA yang disediakan. Seterusnya, berikut adalah kadar SARA bulanan mengikut kategori penerima. Bagi kategori bujang penerima STR, kadar bantuan adalah RM50 sebulan. Manakala bujang dalam kategori miskin dan miskin tegar akan menerima RM100 sebulan. Untuk warga emas tanpa pasangan penerima STR, kadar bantuan adalah RM50 sebulan. Warga emas dalam kategori miskin dan miskin tegar pula akan menerima RM150 sebulan. Bagi kategori isi rumah, penerima STR biasa akan menerima RM100 sebulan. Manakala isi rumah dalam kategori miskin dan miskin tegar yang layak di bawah MyKasih akan menerima RM200 sebulan. Jumlah yang dinyatakan ini adalah kadar asal seperti yang telah ditetapkan dalam jadual rasmi. Sekiranya terdapat penambahan jumlah, ia bermaksud penerima telah disahkan berada dalam kategori miskin atau miskin tegar di bawah sistem MyKasih. Sekiranya tiada penambahan, penerima hanya akan menerima kadar asal seperti biasa, khususnya bagi kemasukan bulan pertama. Kemasukan kredit lazimnya akan dikreditkan sekitar jam 12.30 malam pada hari kemasukan dan penerima boleh mula menggunakan bantuan tersebut pada keesokan harinya. Bantuan SARA ini boleh digunakan di pasar raya, pasar mini dan kedai runcit yang berdaftar di bawah program MyKasih untuk pembelian barangan keperluan asas. Sekiranya bantuan tidak digunakan pada bulan semasa, baki kredit boleh dibawa ke bulan seterusnya tanpa sebarang masalah, termasuk untuk kegunaan pada musim perayaan. Sebagai peringatan penting, bantuan SARA ini bukan bantuan tunai. Penerima hanya akan menerima kredit barangan melalui sistem MyKasih. Diharapkan penjelasan ini dapat membantu dan memberi kefahaman yang jelas kepada semua penerima